Okay guys, satu yang special dekat kedai aku. Hai. Tengok tu. Okay, berapa ekor tak kira meh? Okay, 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada lagi tak? Ada lagi tak kawan-kawan? Mana kawan-kawan lagi? Nak makan, cepat. Okay, kita ada 9 ke 10 ekor. Okay, setiap hari ada je. Adalah yang kucing daripada sana, daripada rumah sana kan, daripada sana je. Apa ajak member, nanti apa akan ada makan. Sehari 2 kali mereka makan. Tengah hari sekali mereka akan makan kat sini. Nampak? Mereka tahu dapat mereka kat sini. Okay, so sepanjang jalan ni, okay, ni Aunty Su Chicken Rice House. Okay, atas depo kopi. Okay, sepanjang jalan ni, kedai ujung sana nak kedai Muhammad. Jauh ni, dalam 400 meter kot, kali 500 meter. Kat kami penuh kucing. Semua makan nasi ayam pun. Mereka makan hebat pun. Kadang makan kambing. So memang banyak memang banyak. So Alhamdulillah, ni pun rezeki juga ni, dapat bagi makan kucing-kucing semua ni. Okay, so meh, jom kat mana tempat makan hampa semua. Cepat. Kat mana cepat? Pergi panggil kawan kah? Pergi panggil anak-anak hampa mai kah? Okay, so Alhamdulillah, kucing banyak kat kedai kami. Okay, terima kasih hampa. Hampa memang makan tulang-tulang ke, isi-isi ke, banyak kami bagi kat mereka. Okay, kadang-kadang makan paha ayam, dada ayam. Kadang kami buah nasi. Macam tu lah. Sial, mereka ni tak tahu ni, tak ada tuan ni. Semua ni tak ada tuan. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, bye-bye.